Jadi kalau anda datang, saya akan cek macam ni, saya akan tunjuk dan saya akan terangkan dekat anda sampai anda faham. Hari ini saya nak tunjuk macam mana saya cari punca-punca bunyi di bawah kereta. So kalau ada customer tu datang, dia minta saya cek bunyi, bang, boleh tak cari punca bunyi? Kenapa kereta saya ada bunyi ketak-ketak ke, wek-wek ke, iik ke? Lebih kurang macam tu. Jadi hari ni kat belakang saya ada satu Nissan Almera. Owner bagi tahu ada bunyi kekek. Jadi dia nak saya cek overall. Okay. Jadi ini yang saya buat. Jom saya nak tunjuk. Kita cek bahagian belakang dia dulu. Okay, nombor satu, bahagian belakang dia saya jumpa dia punya, ambil gambar ni. Okay, dia punya exhaust ni, nampak jelas dengan jelas. Okay, exhaust dia ni nampak bila saya gerakkan dia dah koyak dah exhaust dia ni. Okay, kemudian bahagian depan tu saya tunjuk. Okay, untuk bahagian depan dia, end dan taruh end dia dah lembik. Okay, gerak kan? Nampak? Dan ada keluar bunyi. Nombor dua, dia punya link. Okay, nampak tak? Dia punya absorber link dah barai, dah lembik gila. Terusnya, part yang seterusnya dia punya absorber mounting. Ni saya gerakkan tayar dari bawah tau. Nampak absorber dia bergerak. Tung tang, tung tang, tung tang, tung tang. Dia punya absorber mounting dah pecah dah. Tak percaya, jom saya tunjuk. Okay, nampak absorber mounting dia macam dah jatuh dah. Okay, nampak tak terangkat? So absorber mounting dia ni, ni absorber mounting dia dah pecah dah. Nampak? Sebab tu tadi dia punya absorber boleh bergerak.